Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam ringkas 12 tengah hari. Polis memantau rapat kewujudan kumpulan ajaran sesat di negara ini bagi mengekang ia daripada berkembang menjadi fahaman ekstrim yang boleh mengancam keselamatan awam dan negara. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan Maidin PC berkata, pemantauan secara berterusan penting bagi memastikan fahaman itu tidak melintasi garisan keselamatan sehingga boleh mencetuskan kegiatan keganasan dan militan. Dalam pada itu, PDRM mempertingkat kawalan keselamatan di seluruh negara bersempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Menurut Tan Sri Ayub, langkah itu sebahagian daripada rutin operasi polis yang dilaksanakan setiap kali musim perayaan atau penganjuran acara berskala besar. Melaka menawarkan kemasukan percuma ke destinasi pelancongan terpilih kepada kaki tangan perkhidmatan awam yang meraihkan sambutan rasmi seperti Hari Polis, Hari Guru, Hari Jururawat dan Hari Angkatan Tentera Malaysia. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata inisiatif itu merupakan sebahagian daripada promosi Tahun Melawat Melaka 2.0 selain sebagai tanda penghargaan kepada penjawat awam dan pasukan keselamatan negara. Kemudahan tersebut boleh dinikmati dengan hanya menunjukkan kad pengenalan serta pengesahan identiti tempat kerja. Seorang penunggang motosikal maut manakala isteri dan bayinya parah apabila motosikal mereka merempuh belakang sebuah lori selepas dikejar anjing. Kejadian berlaku di Jalan Empangan, Taman Murni Jaya, Macap di Keluang malam tadi. Ketua Polis Daerah Keluang, ACP Bahrain Muhammad Noh memaklumkan ketika kejadian pasangan suami isteri berusia 28 tahun dan bayi lelaki berumur setahun itu dalam perjalanan ke kawasan perumahan dari arah Tasik Macap. Mangsa yang cedera parah di kepala dihantar ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum. Luar negara, Tentera Korea Selatan mengesahkan Korea Utara telah melancarkan satu lagi ujian peluru berpandu balistik ke arah Laut Timur. Jenis peluru berpandu yang dilancarkan tidak dapat dikenal pasti. Kementerian Pertahanan Jepun turut mengesan aktiviti sama. Pyongyang menjalankan ujian peluru berpandu balistik secara berperingkat sejak November lalu selepas Amerika Syarikat meluluskan rancangan Seoul untuk membina kapal selam yang berkuasa nuklear. Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecil dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.